kita juga boleh tunggu hasil daripada robot ni. Okey. Okey. Macam mana robot ni berfungsi? Okey, boleh tengok kat sini. Okey, inilah antara ayat-ayat iklan yang robot kita hantar kepada email pengguna. Okey. Okey. Kita juga boleh buat secara manual melalui Facebook, Instagram, IG, WeChat dan sebagainya lah. Okey, yang best bahagian mesej anda ni, kita boleh iklankan produk kita yang lain. Contoh, kita jual minyak gamat, kita tulis minyak gamat kat sini, send iklan kita, ayat-ayat iklan kita, letak nombor telefon. Kita jual Tone-Excel, SIM card Tone-Excel, tulis kat sini. Macam Mak Yam ada bisnes Tone-Excel, ada Bitcoin, okey, ada personal trainer. So Mak Yam boleh gunakan kelebihan dia kat sini untuk dapatkan lebih customer. Okey. Okey. Dan dekat sini lupa nak tunjuk, bila tekan sini, okey, kita boleh tengok log aktiviti pada hari ni lah, yang baru naik pada hari ni. Maknanya robot kita ni berjalan dengan baik. Okey, sekarang Mak Yam nak tunjuk pendapatan hasil Mak Yam selama 25 hari. Dekat 26 hari lah campur hari ni. Okey, komisen yang berterusan. Okey, yang berterusan. Satu jualan, ini email customer lah. Satu jualan kita akan dapat 200. Okey, komisen besar tuan-tuan, 200. Okey. Dan bayaran, okey, setakat ni Mak Yam dapat sudah 7 kali. Okey, hampir RM17,000. Okey, kat sini ada 6 kali saja sebab masa mula-mula join Mak Yam pakai ID lama. Okey. Dan kat sini ada info bank lah. Isi maklumat bank kita dan akan dibayar melalui bank kita kat sini. Okey, tu je nak bagi tahu. Yang robot ni ada dekat dalam handphone kita ni. Okey. Handphone ni pun Mak Yam beli hasil daripada komisen je apps ni. Syukur alhamdulillah sangat-sangat. Okey. Syukur alhamdulillah sangat-sangat. Okey. Tu je lah nak bagi